Kalau tiba-tiba nampak telur kecil warna pink terang melekat dekat pokok, dinding atau batu tepi sungai, jangan fikir itu dekorasi alam atau telur ikan rare pula. Itu sebenarnya telur siput apple. Siput berasal dari Amerika Selatan. Siput paling overachiever dalam bab membiak. Sekali bertelur, bukan sikit-sikit, beratus kali jalan. Bila menetas, siput ni akan buat serbuan ke atas tumbuhan air dan sawah padi. Makan tanpa rasa bersalah sampai ekosistem jadi huru-hara. Spesies tempatan pun boleh terpinggir sebab siput ni jenis aku dulu, kau kemudian. Siput ni juga bawa parasit berbahaya kepada manusia. Telur dia pula toksik. Sentuh tangan kosong boleh buat kulit gatal, pedih atau naik alahan. Jadi jangan cuba jadi hero pegang guna jari. Kalau jumpa telur pink ni, jangan kesian, jangan terpesona. Ambil kayu, penyuduk atau apa-apa alat, hancurkan terus sebelum ia menetas. Pesanan khidmat masyarakat, pink tak semestinya comel. Jangan lupa follow dan like kalau suka video macam ni.